Saya perhati kalau pergi ke surau, pergi ke masjid, saya perhati tengok kan bila orang masuk tandas kan, tak ada siapa peduli sunnah ini. Sunnah adalah cahaya. Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah, Allah memberinya satu cahaya. Sunnah adalah keberkatan. Sesiapa yang menghidupkan satu sunnah dalam kehidupannya sehari, Allah bagi satu keberkatan. Sebab tu orang yang kaya sunnah banyak barakah, banyak barakah. Masuk tandas kaki sunnah Nabi. Kemudian sebelum masuk tandas baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Hafal tapi tak sebut. Macam mana nak bagi sebut? Letak di dinding sebelum masuk tandas tu. Jangan letak dalam tandas, alim sangat tu. Lekat. Pergi beli, ada kedai dia jual doa-doa ni. Letakkan doa-doa ni di rumah kita. Stiker tu RM2 je. Ada yang RM5 je stiker-stiker tu. Nak masuk dalam rumah, apa doanya? Langkah kaki kanan masuk dalam rumah, Bismillah. Nak keluar daripada rumah, lekat stiker tu, Bismillah. Kaki kiri, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah jaga kamu, Allah lindung kamu, Allah cukupkan hajat kamu.